Apa ni? Manager Jul. Pakcik dah janji nak balik kampung. Kaki pakcik dah sakit ni. Tak tahan ni. Anak dara pakcik dah tengok kaki pakcik. Lagipun kalau tak balik, nanti aku pula kena dia orang. Lawat apanya pakcik? Raya nanti semua staf cuti. Kalau pakcik tak kerja, barang hilang dalam kedai, pakcik nak tanggungjawab ke? Pakcik, saya nak pakcik kerja. Faham? Kalau barang hilang, pakcik kena ganti balik. Dengar tu. Ayah, macam mana kalau kita cari kerja lain je lah? Yelah, kita tak boleh balik hari raya ni, tak boleh balik. Lepas tu nak ibu pula sakit kat rumah. Lepas tu kita punya gaji pun sikit je. Macam nak tampung ibu kat rumah? Betul. Macam manalah keadaan ibu kat rumah tu Ini semua salah ayah. Kalau tak kerana ayah tak jadi macam ni. Ayah memang tak guna betul lah.